Assalamualaikum. Sekarang ni saya dekat Istana Budaya untuk doamu untuk Rohingya. Kita datanglah sebab kat sini diorang ada buat event. Ada juga artis-artis tempatan lebih 1000 orang. Dia akan bacakan puisi untuk Rohingya. So korang kena check it out sendiri, okey? Okey, bagi Syamil sendiri, program yang sebegini rupa boleh nampak orang yang datang support sebenarnya betul-betul seikhlas hati datang. Warga-warga Rohingya jangan risau. Kami semua akan sentiasa bersama walaupun kita jauh berbatu-batu kan. Macam kita tengok sekarang ni, tujuan utama untuk Rohingya punya support. Assalamualaikum semua. Terima kasih kepada rakyat Malaysia yang sangat-sangat prihatin. Kalau ada apa masalah negara-negara luar, kita akan berganding bahu untuk membantu mereka. Dan terima kasih juga kepada Persatuan Wartawan Malaysia yang sanggup mengadakan majlis yang sebegini untuk beri semangat menjayakan majlis ini. Firstly, saya nak ucapkan tahniah sebenarnya dekat Taman Hiburan Malaysia sebab menganjurkan satu aktiviti yang saya rasa sangat-sangat bagus. Mungkin ada segelintir kita yang tak mampu nak menolong dari segi kewangan. Dari sini juga kita mampu membantu mungkin daripada doa. Dan aktiviti ini sangat-sangat bagus kerana dia dapat mengumpulkan 1000 penggiat seni, 100 orang artis yang akan membacakan 100 puisi hasil nukilan orang-orang luar di sana. Dan insyaAllah kita tengok malam ni. Sebuah bangsa peradabannya terhapus hilang. Apalagi kenangan yang ditinggalkan, bumi rakin yang kekeringan.